Baik, malam ni kita nak cerita sikit tuan-tuan, ya, tentang beberapa isu penting yang berkaitan dengan solat pada masa sekarang ni. Okay, sebenarnya walaupun solat ni satu perkara yang memang kita dah dengar cerita dia dan semua orang tahu kewajipan dia, tapi tidak ramai sebenarnya yang menunaikan solat secara istiqamah. Ya, tak ramai, berdasarkan pada kajian tidak ramai. Okay. Dan antara perkara yang paling utama ialah, isu yang paling utama tentang solat bila kita cerita tentang solat ialah isu meninggalkan solat. Macam saya sebutkan tadi, ya, di dalam masyarakat kita Islam, bukan sahaja di Malaysia, bahkan seluruh dunia Islam pun, ya, umat Islam hari ini berhadapan dengan situasi di mana ramai orang tak menunaikan solat. Walaupun kita tahu benda itu wajib, walaupun kita tahu benda itu satu perkara yang penting, tapi hakikat yang pahit untuk kita telan adalah ramai yang tidak menunaikan solat secara istiqamah. Sedangkan kita tahu bahawa, ya, solat ini satu perkara yang sangat penting, merupakan rukun Islam yang kedua selepas syahadah. Kita tahu semua tu. Bahkan dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan bahawa al-ahadul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Hadis riwayat Tirmizi dan Nasa'i. Perjanjian antara kami dengan mereka ialah solat. Ya, maksudnya kita ni seakan-akan ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk kita tunaikan solat. Kerana solat itu kewajipan yang paling utama seperti mana yang saya jelaskan tadi selepas syahadah. Yang kita berjanji dengan Allah sebagai seorang hamba untuk tunaikan solat. Jadi barang siapa yang meninggalkan solat itu maka telah kufur dia. Berat tuan-tuan. Berat ancaman bagi mereka yang tidak menunaikan solat ataupun meninggalkan solat secara sengaja. Ya? Kerana kalau sekiranya kita tidak menunaikan solat, maksudnya samalah kita dengan orang yang bukan Islam. Fakat kafar artinya dia kufur lah, dia ingkar. Ya, dia tak taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Cuma orang kita ni tuan-tuan, kita sebut apa benda pun dia tak masuk dalam hati. Kita kata siapa yang tinggalkan solat maka kafir, keluar daripada Islam seakannya lah. Bukanlah keluar sampai murtad, tapi maknanya dia anggap orang yang kufur lah, orang yang tidak taat, orang yang langgar perintah Allah SWT. Okay? Tapi walaupun kita baca hadis ini berkali-kali, bagi mereka yang tak solat, mereka terus juga tak solat. Apa masalah dia? Apa masalahnya? Kenapa hadis-hadis dan juga ayat-ayat Quran yang dibaca gagal menembusi hati-hati manusia? Kenapa? Kerana antaranya adalah kerana apa? Tuan-tuan, kerana hatinya keras. Hatinya keras kenapa? Kerana antaranya terlalu banyak kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang buat maksiat hatinya keras. Orang yang buat maksiat hatinya jadi hitam legam tuan-tuan. Cahaya iman payah nak masuk. Antara perkara yang boleh juga menimbulkan kerasnya hati atau menyebabkan kerasnya hati kita ialah kerana adanya sumber-sumber haram yang masuk dalam tubuh badan kita. Yang bila kita makan haram tuan-tuan ataupun buat benda haram, maka hati kita ada satu titik hitam. Lagi banyak maksiat kita buat, lagi banyak benda haram kita makan, maka semakin hitam, semakin gelap hati kita, dan akhirnya bagilah nasihat apa benda pun dia tak masuk dalam hati kita. Hati jadi keras tuan-tuan. Sehingga kan akhirnya Allah Ta'ala tutup hati mereka. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim ghishawah. Allah Ta'ala tutup apa dia? Khatamallahu ala qulubihim, hati mereka tertutup. Tak boleh terima nasihat, tak boleh menerima teguran, cakap apa benda pun dia keras hati. Wa ala sam'ihim, hati tertutup, telinga pun tutup. Bukan telinga tutup mata dia pekak, tak, dia dengar tetapi dia tidak mendengar nasihat tersebut. Dan sehinggalah Allah Ta'ala tutup dengan satu tutupan. Ini bahaya tuan-tuan. Kita risau dan satu hari nanti
Semakin kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, semakin kita tidak menunaikan solat, semakin banyak dosa yang kita buat, maka hati semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap. Akhirnya Allah Taala tutup terus. Waliyazubillah. Jadi akhirnya mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sangat penting tuan-tuan, untuk kita jaga betul-betul tentang solat ini. Alhamdulillah bagi kita yang datang ke surau ni, alhamdulillah. Kita tak risaulah pada diri kita ni. InsyaAllah mudah-mudahan. Dan kita juga insyaAllah akan berusaha sedaya upaya untuk memastikan anak-anak kita juga jaga solat. Yang kita risau ialah ramai yang kat luar sana. Kita cerita hari ini, kita banyak ceramah pada orang yang datang solat. Sebenarnya mesej ini nak disampaikan kepada kita semua supaya kita sama-sama sampaikan mesej ini ke luar. Sebab hari ini kita ceramah kepada orang yang dah baik sebenarnya. Sedangkan ramai lagi orang yang di luar sana yang memerlukan nasihat, yang memerlukan teguran, peringatan dan sebagainya. Jadi dengan adanya teknologi yang sekarang ni, teknologi moden, insyaAllah, walaupun saya ceramah sini ada beberapa orang, tapi insyaAllah mungkin lepas ini kita akan upload balik video kita yang kita rakam, yang kita boleh share seramai mungkin. Mudah-mudahan ramai lagi orang mendapat peringatan insyaAllah. Baik, tuan-tuan Allah SWT berdasarkan pada kajian antarabangsa, menunjukkan sebahagian besar umat Islam masih belum berjaya mengekalkan solat 5 waktu secara konsisten dengan anggaran kepatuhan penuh. Ini kepatuhan penuh di kebanyakan negara sekitar 30 hingga 50% sahaja yang solat secara istiqamah. Ini bahaya tuan-tuan. Sedangkan solat ini adalah satu asas yang penting bagi kita orang Islam, tapi yang buat betul-betul antara 30 hingga 50% saja yang solat secara istiqamah. Maknanya setiap waktu solat macam kita semua, alhamdulillah. Ini adalah satu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, berdasarkan beberapa kajian di Malaysia alhamdulillah agak tinggi juga. Dia punya kajian ni sekitar 74 hingga 86% menunaikan solat secara konsisten, agak tinggi juga, dan bergantung kepada kumpulan umur. Rupa-rupa yang solat tuan-tuan, dia tengok umur juga. Biasanya orang-orang yang dah pencen, dia lebih rajin bersolat secara umumnya. Sebab apa? Sebab dia rasa tak lama dah ni kot, Dan 60 ke atas barulah mula Islam, mula sedar, barulah nak mula solat. Tapi kalau orang-orang muda, dia agak kurang sikit tuan-tuan, dia punya komitmen dia kepada solat agak kurang dengan berbagai-bagai sebab lah. Okey. Baik, kalau di Indonesia sekitar 78 hingga 81%, agak tinggi. Negara-negara sebelah sini okey, alhamdulillah. Di Pakistan sekitar 46% dan di Turki agak rendah tuan-tuan. Orang yang tunaikan solat secara konsisten sekitar 34 hingga 40%. Yang tunaikan solat. Jadi kita fahamlah. Kalau Turki ni kita faham sebab apa? Sebab negara mereka pertamanya diperintah oleh maknanya pemerintahan sekular sejak Kamal Atatürk lagi, dan dia sekarang barulah mula naik tuan-tuan. Mula Islam itu makin berkembang. Kalau dekat Turki dulu nak azan pun ditukar dalam bahasa Turki dulu kan. Nak pakai tudung pun tak boleh, banyak benda-benda yang sehingga azan pun ditukar dalam bahasa Turki tuan-tuan. Dahsyat zaman Kamal Atatürk tapi alhamdulillah sekarang zaman Erdogan ni alhamdulillah banyak pembaruan dilakukan dan Islam pun semakin berkembang, makin ramai orang yang minat dan kembali kepada Islam. Jadi tak hairanlah kalau di Turki contohnya orang yang betul-betul tunaikan salat umat Islam hanya sekitar 34 hingga 40%, sebab dia kena ambil masa yang agak panjang lah untuk kembalikan balik mereka yang jauh daripada Allah SWT, untuk kembali kepada Allah SWT. Baik, kita tahu ini situasinya tuan-tuan. Situasinya kita tengok bahawa ramai orang tak solat. Cuma persoalannya sekarang adakah yang ramai-ramai itu termasuk anak-anak dan juga isteri-isteri kita? Itu persoalan yang perlu kita jawab. Okey? Baik, kalau sekiranya kita sendiri jaga solat, alhamdulillah, solat tak ada masalah.
Ya, sejak daripada kita balik sampai sekarang kita dah dewasa, sampai setengah tu dah pencen, masih lagi jaga solat, maka syukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana ini adalah satu anugerah yang luar biasa yang Allah Taala berikan kepada kita. Kalau tidak tuan-tuan, jadi masalah. Baik. Jadi Kenapa ia tidak berlaku? Kenapa tak ramai orang solat? Kenapa dia punya persentage dia, peratusan orang solat betul-betul ni tak ramai? Antaranya, puncanya daripada ibu bapa. Itu yang utama. Kalau tuan-tuan bersolat sekarang ini, antara maknanya kita kata dia punya kreditnya pergi kepada siapa tuan-tuan? Kebanyakannya pergi kepada ibu bapa kita dulu. Ibu bapa kita lah yang menjaga kita supaya kita jaga solat. Okey, mana saya dulu, tok saya didik ayah saya untuk jaga solat. Jadi boleh kerana ayah saya dah jaga solat, maka dia didik anak-anak dia supaya jadi solat, jaga solat, maka saya alhamdulillah dengan izin Allah, maka jaga solat. So bila kita jaga solat, automatically kita akan rasa tanggungjawab solat ini tanggungjawab yang besar. Lalu kita didik anak-anak kita, kita ambil perhatian betul pasal solat, kita ambil serius tentang solat. Dan kalau kita nak marah, antara benda yang kita paling marah kalau anak-anak buat adalah apabila tidak menunaikan solat. Dan kita latih pula anak-anak solat di masjid, di surau, solat berjemaah. Itu latihan yang dibuat oleh ibu bapa. Jadi kalau sekiranya ibu bapa gagal mendidik anak, contohnya daripada kecil, maka dia membesar dalam keadaan dia tak jaga solat. Bila dia tak jaga solat tuan-tuan, bila dia kahwin, jumpa pula mak ataupun isteri kepada anak-anaknya yang tak jaga solat juga, maka berterusanlah keadaan itu sampailah generasi ke generasi, sehinggalah anak-anak tersebut mungkin bebas daripada mak ayah dia. Dan tiba-tiba dia pergi belajar ke USIM contohnya, mak ayah tak jaga sangat solat sebagai contoh. Tapi bila dihantar ke sekolah agama, pergi hantar ke sekolah Arab, masuk universiti Islam contohnya, maka di situ mereka mula berubah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau itu berlaku. Tapi ramai yang tak berlaku benda ni tuan-tuan. Ramai yang tidak berlaku. Jadi ibu bapa sangat penting. Yang sangat penting, memainkan peranan yang sangat penting untuk memastikan bahawa anak-anak menjaga solat. Jadi kalau anak tak solat sekarang ni, maka orang yang mula-mula kena tanya, yang bertanggungjawab adalah mak ayah dia. Mak ayah dia yang perlu bertanggungjawab kerana semuanya bermula di rumah. Bermula di rumah. Mak ayah tu kena jaga betul-betul. Jadi sebab itulah tuan-tuan yang mata Allah SWT, kalau kita tengok Nabi pun, Nabi AS, mana kalau kita tengok dalam cerita tu, cerita bagaimana dalam sirah Nabi SAW bawa cucu bagi kita SAW, Hasan dan Husain pergi ke masjid tuan-tuan. Jadi sebab itulah, walaupun anak kita kadang-kadang ada orang komplain lah, bawa anak bising, mengganggu dan sebagainya. Jadi dia adalah dia punya guideline dia. Kita boleh bawa anak kalau sekiranya anak tersebut tidak mengganggu jemaah. Maksudnya umur berapa yang sesuai. Contoh anak saya sebelum umur 4 tahun, saya tak bawa tuan-tuan, sebab dia masih belum memayis. Belum memayis artinya dia tak reti. Kita cakap apa benda, kita datang mari sini, dia pergi. Suruh pergi, dia datang, dia tak faham. Tapi bila sampai peringkat umur 4 tahun, kita kata duduk, dia kata duduk, dia dengar duduk. Jangan berlari, dia dengar, jangan berlari, dia faham arahan-arahan kita. Dia kata jangan lintas orang solat, dia faham. Contohnya, maka pada masa itu bolehlah kita bawa anak kita pergi sama-sama untuk solat berjemaah dekat surau atau masjid. Dan biasanya kalau saya bawa anak-anak tuan-tuan, saya akan letak tepi sekali, supaya dia sentiasa dekat dengan kita. Sebab kita kena pastikan bahawa kedatangan anak-anak dalam masa sama kita memang nak didik anak. Tapi kalau dia sampai mengganggu jemaah, maka dia akan melanggar dia punya asas yang kita nak. Maknanya dia akan lari daripada matlamat lah. Matlamat kita sebab jaga jemaah daripada menimbulkan kemarahan ataupun menimbulkan isu dengan jemaah adalah satu perkara yang wajar dielak. Memang didik anak tu penting, tapi jaga hubungan di antara ahli-ahli jemaah juga sangat penting.
Ya, sebab saya ada satu cerita tuan-tuan. Ini berlaku di sebuah surau lah. Ya, saya tak sebutlah surau mana. Jadi ada seorang sahabat ni, dia memang ahli surau yang komited lah, selalu datang surau. Satu hari tu dia kerja tuan-tuan. Dia kerja, dia bawa 2 orang anak. Bawa 2 anak perempuan. Tapi anak dia ni dah memayis, dah besar. Tapi memang jenis suka, sangat aktif. Berlari sana, lari sini. Sampai tak ada sah dia tak lalu. Kalau ada 10 sah dia semua dia dah tawaf. Satu hari tu tak macam mana budak tu pusing-pusing masa sujud. Pusing-pusing raung-raung tak apa lah sah. Tersepak kepala seorang makcik. Tersepak kepala makcik masa tengah solat, tuan-tuan. Bila selepas solat je, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ni anak siapa ni? Marah pakcik tu. Memang patut marah pun kan. Tapi nak ceritanya tuan-tuan, maka itulah di antara apa yang berlaku, dia kena imbangkanlah. Tengok keadaan dan kesesuaian. Kalau anak kita memang boleh kontrol, kata datang tidur macam ni pun tak apalah tuan-tuan. Okey, contoh dia datang juga. Contoh. Tapi tu bukan anak saya tu. Tu anak angkat. Meramaikan jemaah. Okey. Jadi itu kena imbangkan tuan-tuan. Walaupun kita kata sebab dia ada argument lah lepas tu. Dia kata Nabi pun bawa cucu dia Hasan Hussein ke surau masjid kan. Contohnya dia ada argument, jadi panas dia. Akhirnya tak datang lah tuan-tuan. Yang selalu datang ke surau tu, dia bukan tak datang surau lah, dia pergi ke surau yang lain. Sebab dia dah masa dah sentuh hatinya, dah kecil hati, dah masa-masa muka dengan ahli jemaah, akhirnya dah seorang hilang ahli surau kita, tuan-tuan. Itu. Jadi kita kena pandai lah tuan-tuan. Kita pandai macam mana kaedah untuk kita imbangkan antara pendidikan anak, bawa anak ke surau, dan jaga hubungan kita dengan sesama jemaah. Jangan sebab kita bawa jemaah, akhirnya kita bermasa muka, akhirnya kita tak bertegur sapa. Datang solat nampak jauh tinggal. Nampak kawan yang selalu bertengkar atau marah tu, dan nampak terus pergi tempat lain contohnya. Kita tak nak benda tu berlaku. Walaupun penting bawa anak-anak ke surau sebagai satu bentuk pendidikan, tapi kita kena pastikan tidak ada berlakunya masalah di antara kita dengan ahli jemaah. Baik, itu perkara yang penting yang perlu diberi perhatian. Artinya masalah ini, masalah anak-anak tak solat atau umat Islam tak solat, pertamanya kena lihat kepada bagaimana ibu bapa mendidik anak-anak mereka. Ini kita cerita yang dah lepas tuan-tuan. Ini kita sekarang hasilnya ramai umat Islam hari ini tak solat. Punca apa? Puncanya mak bapak dia tak didik anak dia dengan betul, tidak didik anak dia secara istiqamah di rumah tentang solat, tak didik anak dia pergi surau masjid, maka jadilah apa yang jadi pada hari ini. Baik, jadi apa, macam mana nak ubah benda ni? Bila kita dah tahu benda ni adalah punca, maka semua ibu bapa, semua ibu bapa, supaya kita nak, kalau boleh, persentage dia, peratusan orang yang solat ni meningkat. So macam mana kaedah nak tingkatkan dia? Antaranya ialah dengan cara ibu bapa mengambil tanggungjawab mendidik anak-anak mereka. Ramai ibu bapa yang dah solat, yang dah datang ke surau dan masjid pun, tetapi mereka datang berseorangan diri. Yalah, kita tahu masing-masing ada tugasan, dan mungkin anak-anak dah besar, dah tak ada dah. Tapi bagi anak-anak, bagi ibu bapa yang memang ada anak yang dah memayis contohnya, maka kita digalakkan untuk bawa anak-anak kita ke surau dan masjid, insya-Allah. Itu perkara yang perlu dilakukan oleh ibu bapa. Okey. Baik, yang keduanya, selain daripada ibu bapa, kadang-kadang ibu bapa kalau dia memang tak solat, dia tak akan boleh ajak dan suruh anak dia solat. Sebab dia ketam, tak mungkin boleh ajak anaknya berjalan betul. Maksudnya apa dia? Maksudnya ada ibu bapa yang memang tak solat dekat rumah. Jadi macam mana dia nak suruh anak dia solat? Tak boleh lah. Sebab kalau dia suruh anak dia solat, anak dia akan tanya dia balik. Mak suruh saya solat, ayah suruh saya solat, ayah tak solat pun. So macam mana? Malu kita tuan-tuan. Kalau mak ayah suruh anak yang tak solat, suruh solat, malulah jawabnya, anak akan jawab kan. So macam mana? Maka mak ayah tu kena solat dululah. Kena solat dulu, lepas tu barulah boleh suruh anak-anak. Kalau sekiranya mak ayah tak mampu untuk solat, ataupun dia kata
belum sampai seru lah orang kata ramai orang jadi alasan tak solat kenapa belum sampai seru kata dia. Sedangkan dia dah balik dah apa semua, dia ilmu dah sampai, maklumat sampai, seruan tu dah lama sampai tuan-tuan. Cuma mungkin belum sampai hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau tak dapat juga tuan-tuan dan ada kesedaran, kadang-kadang mak ayah ni dia tak solat tapi dia tahu benda tu salah, dia tahu benda tu tak betul, dia tahu benda tu wajib diperbaiki, tapi dia tak ada kekuatan untuk tunaikan solat. Maka sekurang-kurangnya kalau boleh, apa yang dia buat, anak dia tu pastikan memang nak dia ajar tak boleh, so hantarlah anak-anak ke masjid, hantarlah anak-anak ke surau, hantarlah anak ke sekolah agama tuan-tuan. Ini saya selalu sebut kepada ibu bapa, kalau sekiranya kita memang tak mampu untuk didik anak-anak kita, maka antara pilihan terbaik adalah hantar anak ke sekolah agama. Okey, hantar anak ke sekolah agama. Dan untuk hantar ke sekolah agama sekarang ni tuan-tuan, dia bukan mudah. Bukan mudah. Kalau zaman saya dulu tuan-tuan, kalau zaman saya dulu memang kebanyakan, boleh kata hampir semua pelajar-pelajar pergi sekolah biasa, tak pergi sekolah Arab, tak pergi sekolah agama. Saya ingat dalam kelas saya dulu ada 30 orang pelajar. Ini darjah 6 tuan-tuan. Bila masuk darjah 6 dah habis belajar, nak masuk pergi sekolah menengah, kita pun siap-siap isi borang. Bila isi borang, kita pun bagi kat cikgu. Cikgu tengok, kamu nak pergi sekolah agama? Tak payahlah pergi sekolah agama. Kamu nak jadi apa? Pergi sekolah agama. Nak jadi qadi, nak jadi imam. Sebab zaman 70-an tuan-tuan. Zaman 70-an Zaman 70-an masa tu tuan-tuan, kesedaran agama adalah sangat rendah. Kita ingat zaman-zaman tu pergi sekolah pun pakai seluar pendek ke tuan-tuan. Sempatlah pergi sekolah pakai seluar pendek kan. Zaman tu orang pakai bertudung, orang yang bertudung ni jangan jumpa. Jarang-jarang bertudung. Jadi maknanya kecenderungan untuk hantar anak ke sekolah agama tu sangat kurang, menyebabkan cikgu-cikgu pun tak recommend kita nak pergi sekolah agama. Itu dulu tuan-tuan. Dan sekolah agama dulu adalah sekolah yang dianggap orang kata second class lah. Tak boleh pergi sekolah-sekolah menengah biasa, maka hantarlah ke sekolah agama. Jadi sekolah agama ni tempat pelajar-pelajar yang tidak cemerlang, pelajar-pelajar yang dah lebih-lebih daripada sekolah menengah tak boleh terima, kerana kurang cemerlang, maka hantar sekolah agama. Sekolah agama pun terimalah. Itu dulu tuan-tuan. Tapi sekarang ni dah berubah. Banyak perubahan berlaku, mungkin kerana kalau kita cerita tentang dunia lah. Kalau kita cerita tentang dunia, karier untuk mereka yang belajar sekolah agama ni bukan terhad kepada jadi cikgu, jadi ustaz, bukan hanya jadi qadi, bukan hanya jadi imam. Dia meluas tuan-tuan. Bahkan ada pelajar-pelajar yang contohnya dia sekolah agama di peringkat awal. Ni selalu saya cadang anak-anak saya, memang macam tu saya plan tuan-tuan. Maknanya sekolah, kalau tidak ada halangan lah, maksudnya kemasukan ke sekolah agama tu boleh, tidak ada masalah. Maknanya saluran dia betul, mana dia memang layak untuk masuk sekolah agama. Saya wajibkan anak daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5 masuk sekolah agama. Itu wajib. Itu wajib Maknanya sekolah agama dulu. Mulakan dengan sekolah agama sampai ke peringkat SPM. Artinya sekolah agama tu dia belajar subjek dalam bahasa Arab, belajar fiqahnya, belajar tauhidnya, belajar akidahnya, belajar semua subjek. Selain daripada subjek akademik, dia belajar subjek-subjek agama di dalam bahasa Arab. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, sampai tingkatan 5 paling kurang asas agama dia dah jelas, akidah dia dah jelas, hukum hakam dia dah jelas. Alhamdulillah di peringkat dia sampai dia tingkatan 5. Lepas tingkatan 5, kita bagi peluang untuk dia pergi bidang mana dia yang disuka. Contoh, kalau dikatalah dia bagus, dia sekolah agama, dia ambil SPM, tetapi dia punya sainsnya bagus, matematiknya bagus contohnya, maknanya subjek-subjek yang bidang sains ni bagus, maka kita kata okey, boleh buat pilihan nak teruskan dalam bidang agama ataupun nak pergi bidang-bidang, contoh bidang-bidang profesional, contoh nak jadi doktor, kalau memang mampu, okey teruskan. Contoh nak jadi apa, nak jadi arkitek contoh, pergi boleh.
nak jadi saintis, okey boleh. Kita buka ruang tu. Kenapa? Kerana bila kita dah settle, walaupun tidak 100%, basic dan asas agama telah kuat sampai tingkatan 5 tu, kita harapkan bila dia pergi mana-mana pun benda-benda asas dia jaga. Pertama perkara asas yang kita nak sangat anak kita ialah jaga solat. Jadi kalau kita pergi ke sekolah agama, walaupun sekarang sekolah-sekolah menengah biasa pun alhamdulillah benda ni dia berjalan. Maknanya pendidikan tarbiyah pelajar-pelajar ni memang berjalan, dan kita tengok hari ni pun lebih kurang sama je dari sudut amalan tu lah. Dari sudut galakan untuk solat berjemaah, asrama-asrama biasa, sekolah biasa pun yang tidak sekolah agama pun memang diberikan penekanan, alhamdulillah. Cuma kelebihan sekolah agama ni anak-anak yang terdedah kepada subjek-subjek Arab yang diajar juga dalam bahasa Arab. So itu kelebihan. Sebab bila dia pergi ke bidang-bidang selain daripada bidang agama, bidang-bidang Arab yang asas tu, insya-Allah dia akan membantu dia lebih untuk memahami Al-Quran dan sebagainya, memahami hadis, memahami agama dan sebagainya. Jadi itu kita harap itu kaedah yang saya rasa bagi saya lah sangat maknanya berkesan lah bagi anak-anak, sebab benda-benda asas kita dah boleh anak-anak jaga. Tak adalah perlu contohnya dia baru nak masuk sekolah, ada sekolah barulah nak ajar solat dan sebagainya. Bila habis tingkatan 5 pun masih lagi tak jelas. Hukum hakam banyak benda yang tak jelas. Solat pun tak settle lagi. Tutup aurat pun tak settle lagi. Ini masalah tuan-tuan. Jadi sebab itulah saya mensarankan kepada sahabat-sahabat supaya anak-anak ini daripada tingkatan 1 mulakan hantar anak-anak ke sekolah agama sehingga dia sampai tingkatan 5. Lepas tingkatan 5 dia boleh channel lah ke mana bidang yang dia minat. Tidak ada masalah tuan-tuan. Baik. Jadi mereka yang juga bertanggungjawab yang untuk menyelesaikan ataupun untuk mengubah statistik solat supaya dia lebih baik, selain daripada ibu bapa, adalah sekolah, guru-guru. Dan saya percaya memang ini pun dilaksanakan di sekolah-sekolah yang sama ada sekolah agama ataupun sekolah biasa, ini dilakukan. Cuma penekanan lah, bagaimana keadaan dia, bagaimana pelaksanaan dia. Guru juga memainkan peranan yang penting untuk memastikan sebagai contoh dan pastikan bahawa tidak ada aktiviti-aktiviti yang di sekolah dibuat pada waktu solat, ataupun kalaupun dibuat waktu solat, pastikan anak-anak pelajar diberikan peringatan supaya tunaikan solat. Contoh, sekolah perlukan ada surau yang boleh mana pelajar-pelajar tunaikan solat. Contoh, itu antara tanggungjawab yang perlu dilakukan oleh guru. Baik, perkara solat ini tuan-tuan, dia tidak boleh hanya bergantung kepada guru, kepada ibu bapa. Masyarakat juga perlu mengambil tugasan dia. Di masjid contohnya, masjid, surau, imam-imam dia perlu melakukan berbagai aktiviti. Contohnya galakan, macam mana nak galakkan supaya masyarakat setempat menunaikan solat. Dan kalaupun dah solat, kita nak kalau boleh datang solat ke surau. Itu di antara kempen yang sekarang ni tengah berjalan tuan-tuan. Kesatuan Ulama Muslimin Sedunia yang beribu pejabat di Qatar telah melancarkan satu bentuk kempen kesedaran solat sedunia yang bergerak di seluruh dunia sekarang ni. Yang macam kita pun di Malaysia pun ada, Kesatuan Ulama di Malaysia sedang juga menjalankan kempen. So apa yang dibuat oleh Kesatuan Ulama, antaranya mereka buat kerjasama dengan surau dan masjid. Antara surau yang terlibat yang mula dilaksanakan adalah satu surau, nama surau tu Surau At-Taufiqiyah di Kajang. So apa yang dibuat, pertamanya antaranya dibuatkan pelancaran. Baru ni 2-3 hari lepas dibuatkan pelancaran, ada ceramah dan sebagainya. So kita hantar jemputan ke kawasan-kawasan sekitar, kawasan taman. Selain daripada itu juga mana kita hantar flyers, buat visit, hantar flyers, jemput ke surau. Kemudian kita letakkan juga banner-banner di sekitar kawasan taman tu, jom solat kat surau, ingat solat, ingat surau,
Contohnya at-taqwa sebagai contoh. Ataupun maknanya kita banyak letak banner-banner di sekitar kawasan kawasan taman, supaya bila mereka melihat benda tu, mudah-mudahan diharapkan dapat menjentik hati-hati mereka untuk datang ke surau. Itu di antara kempen yang boleh dilakukan oleh maknanya masyarakat sekitar lah, pimpinan masyarakat, NGO dan sebagainya. Jadi tanggungjawab tuan-tuan, tanggungjawab untuk solat ini bukan hanya setakat keluarga kita. Jangan kita fikir bila anak kita dah solat, isteri kita dah solat, keluarga kita dah solat, maka lepas tanggungjawab. Tak, kita masih lagi bertanggungjawab kepada jiran-jiran tetangga kita. Ramai lagi mungkin jiran-jiran kita tak solat. Ada mungkin jiran-jiran kita yang duduknya sebelah surau, sebelah masjid, pun tak datang ke masjid, ke surau. So macam mana perlu kita buat? Dan apa yang boleh kita buat, tuan-tuan? Jadi semua tanggungjawab kita untuk kita memakmurkan masjid dan surau kita. Baik, itu isu yang pertama, tuan-tuan. Isu yang paling kritikal adalah isu ramai umat Islam tak tunaikan solat. Walaupun solat seperti mana kita jelaskan tadi adalah satu kewajipan yang mana kalau sengaja tinggal boleh menyebabkan kita tergolong daripada golongan orang yang kufur kepada Allah SWT, ingkar kepada perintah Allah SWT, dan ini satu ancaman yang sangat besar di sisi Allah SWT. Dan kita tahu juga antara ibadah yang mula-mula sekali yang akan dihitung oleh Allah SWT adalah solat. Kita tahu pentingnya solat, tetapi masih lagi ramai yang tak tunaikan solat. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita dah cerita tadi, ibu bapa, guru dan semua masyarakat juga bertanggungjawab untuk melakukan sesuatu, untuk mengajak, mendidik, maknanya kalau boleh kempen dan sebagainya, supaya masyarakat setempat akan menunaikan solat. Baik, isu yang kedua, tuan-tuan, tadi isu yang pertama tak tunai solat. Okey, ini isu dia solat tetapi melewat-lewatkan solat. Ini banyak berlaku, tuan-tuan. Bukan lewat sikit-sikit, lewat banyak. Sampai ada setengah tu, tuan-tuan, dia solat macam mana? Dia solat di betul-betul di hujung waktu. Dia jenis orang solat, tapi dia buat macam ni taktik dia solat contohnya Zuhur. Tamat Zuhur katalah pukul 4.40 contohnya. Zuhur habis, mana masuk asar, 4.40 masuk asar. So 4.30 baru dia solat Zuhur. 4.30 baru solat Zuhur. Sebab apa? Lepas dia bagi salam, Assalamualaikum, solat Zuhur, azan asar berkumandang. Maka dia pun bangun, Allahu Akbar, solat asar. Ini isu juga ni, tuan-tuan. Walaupun dia solat, tapi cara solat itu tak bertepatan dengan syarak. Walaupun dia masih lagi solat dalam waktu, tetapi itu bercanggah dengan hukum syarak. Kenapa? Kerana di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menegur orang-orang yang solat. Dah solat ni, tapi masih lagi ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa teguran Allah? Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang bersolat. Kalau orang yang bersolat pun dianggap celaka, apatah lagi orang yang langsung tak solat. Maknanya double celaka lah. Wa'alaikumsalam. Maknanya orang solat pun Allah Ta'ala kata celakalah bagi orang yang bersolat. Okey, solat yang macam mana? Mereka yang lalai terhadap solat mereka. Macam tadilah, itu dianggap cuai lah. Maknanya walaupun dia solat, tapi dia cuai dalam melaksanakan solat. Sengaja melewat-lewatkan. Allah tetap marah, Allah Ta'ala tetap murka kepada dia kerana dia buat tidak mengikut arahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So arahan dia macam mana? Arahan dia, dah kita solat, Alhamdulillah, kita buatlah di awal waktu, itu yang terbaik. Kemudian solatlah dengan berjemaah, itu lagi baik. Okay, jangan sengaja tinggalkan solat sehingga sampai hujung-hujung waktu, itu adalah dilarang, tuan-tuan. Itu adalah dilarang. Artinya kalau kita sengaja meninggalkan ataupun sengaja melambat-lambatkan solat, hukumnya adalah
berdosa. Haram sebenarnya melambat-lambatkan solat sehingga dekat-dekat habis waktu baru kita tunaikan solat. Kalau dia tidak haram, maka Allah Ta'ala tidak akan katakan fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang solat. Artinya celaka ni satu benda besar, tuan-tuan. Bila Allah Ta'ala kata celaka kepada orang yang bersolat, artinya ia menggambarkan kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya benda ni bukan main-main. Benda ni benda serius. Tak boleh sengaja melambat-lambatkan solat. Walaupun kita kata, aku solat pun. Bukan tak solat, tak. Solat betul, tapi solat pada waktunya yang betul. Bukan di hujung-hujung waktu, kerana itu bercanggah dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik tuan-tuan, mata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam beberapa bulan yang lepas, ada satu bentuk kajian yang dibuat di Kajang, di satu shopping mall dekat Kajang. Ada satu kajian yang kami buat, tuan-tuan. Okey, bila kita buat survey, maknanya adakah anda menunaikan solat secara konsisten? Kita dapati sekitar 30-40% mengatakan tak, saya tidak solat dengan konsisten. Okey, bila kita tanya, adakah anda setiap hari solat? Oh, dia kata solat. Tapi adakah anda setiap hari meninggalkan solat? Antara 5 waktu tu, ya, setiap hari saya ada tinggal satu waktu. Sekurang-kurangnya satu waktu. So, bila kita tanya apa solat yang paling banyak ditinggalkan, solat apa, tuan-tuan? Solat subuh, betul. Itu antara solat yang orang kata favorite lah untuk orang meninggalkan dia. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab solat tengah tidur, tuan-tuan. Mana tengah-tengah sedap tidur, kena bangun. Kena bangun dan kena tunaikan solat. Jadi itu menjadi cabaran yang sangat serius bagi ramai orang, tuan-tuan. Bagi ramai orang. Subuh. Yang kedua, yang juga favourite, tuan-tuan, second favourite selepas solat subuh adalah solat asar. Sebab solat asar ni apa? Kerana mereka sibuk bekerja, sibuk dengan sekolah dan sebagainya. Jadi akhirnya tak sempat solat asar. Okey. Baik. Jadi sama ada tak sempat ataupun kadang-kadang melewat-lewatkan. Okey, kenapa benda ni berlaku, tuan-tuan? Kenapa ramai orang yang solat tetapi selalu saja solat secara lewat ataupun selalu melewat-lewatkan solat? Antaranya kerana kesibukan kerja dan juga mungkin disebabkan pengajian. Ada sekolah, ada pelajar-pelajar kat universiti tak solat, tuan-tuan. Kenapa? Kerana kejar lecture, lepas satu-satu lecture, lepas satu-satu lecture. Ada yang tangguh solat, dah dekat-dekat maghrib barulah solat asar. Ada, tuan-tuan, berlaku. Kita tengok dah gelap lah, baru solat apa? Solat asar. Sebab baru habis lecture. Ada, tuan-tuan. Ada disebabkan kerana kesibukan urusan kerja. Walaupun kadang-kadang dia kerja kat rumah je pun, tapi sebab kejar deadline sebagainya, nak cepat-cepat siap kerja, akhirnya solat hujung-hujung waktu. Ini pun di antara punca kenapa ramai orang yang tangguhkan solat. Okey, yang kedua, tuan-tuan, di antaranya ialah pengurusan masa yang lemah. Okey, tuan-tuan, Allah SWT, kalau kita tahu dan kita faham dan kita yakin solat adalah satu perkara yang perlu menjadi kita punya keutamaan, maka kita tidak akan menjadi orang-orang yang melambat-lambatkan solat atau menangguh-nangguhkan solat. Kalau kita makan ada jadual dia, tidur ada jadualnya, urusan-urusan kerja kita ada jadual-jadual dia, dan kita uruskan dengan baik, kenapa kita tidak urus solat kita dengan baik? Artinya solat ini perlu dijadikan satu agenda yang perlu dalam kehidupan kita, khususnya bila kita sibuk dengan urusan-urusan kerja kita. Mana kalau kita contoh bermusafir, tuan-tuan, kita kena tahu di mana kita nak berhenti solat. Kita kena rancang contoh. Dan kalau kita bertolak daripada nilai, katalah nak pergi ke Johor, nak mengundi, tuan-tuan. 2 minggu lagi mengundi, contoh kan. So kita kena tahu di mana kita nak berhenti solat. Pukul berapa kita nak berhenti solat, di mana. Contoh RNR mana kita nak berhenti solat. Sebab ramai orang yang travel, tuan-tuan, yang bermusafir, mereka langsung tak jadikan solat sebagai agenda penting mereka.
Kadang-kadang ada yang berhenti makan tapi tak berhenti solat. Ini masalah tuan-tuan. Jadi kita perlu jadikan solat ini sebagai salah satu agenda penting dalam kehidupan kita. Barulah kita akan tunaikan solat pada waktunya yang sepatutnya. Baik, selain daripada itu juga, kurangnya penghayatan terhadap kepentingan solat. Yang kenapa dia tidak jadi jadual dalam kehidupan kita? Solat ni kenapa solat tidak jadi agenda penting? Kerana kita tidak merasakan bahawa solat itu penting. Yang mana lebih penting? Solat dengan makan. Makan penting tuan-tuan, makan penting. Tetapi kadang-kadang oleh kerana kita rasakan makan penting, maka kita rasa macam solat tak penting. Sebab tu macam saya sebutkan tadi, ada orang yang berhenti solat, dan berhenti makan tapi tak berhenti solat. Sebab apa? Sebab dia tak rasa benda tu penting. Bagi kita tuan-tuan, bagi kita orang Islam, orang yang memang sentiasa menjaga solat dia, kalau kita berhenti tu dalam banyak keadaan, kita kata apa? Kita nak buat yang mana? Nak makan dulu ke nak solat dulu? Dalam kebanyakan hal, kalau kita memang orang yang sentiasa jaga solat, kita kata kita solat dulu. Itu keutamaan yang kita berikan, sebab kita rasa solat ni penting. Lebih penting daripada makan. Walaupun makan itu penting. Itu istilahnya tuan-tuan. Jadi itu di antara perkara yang perlu kita berikan perhatian. Dia ada punca lah. Kurangnya penghayatan terhadap kepentingan solat. Yang keempat ni perkara yang penting tuan-tuan. Khususnya anak-anak, bukan anak-anak saja. Anak-anak dewasa pun. Anak-anak dewasa pun, anak dewasa, awal-awal dewasa. Orang-orang dewasa pun kadang-kadang ini boleh jadi gangguan terhadap solat kita, sehingga kita melewat-lewatkan solat. Kenapa? Pengaruh media sosial tuan-tuan dan juga hiburan. Ini pun banyak tuan-tuan. Ini pun banyak berlaku. Kadang-kadang anak kita kerana terlalu galik pegang telefon, ajak solat pun tak mau. Ajak pergi surau pun tak nak pergi surau. Contohnya. Ini menjadi masalah tuan-tuan. Ini salah satu masalah yang sekarang ini kita hadapi. Semua ibu bapa menghadapi perkara yang sama. Nak tarik, tak nak bagi anak-anak pakai telefon, tak kena. Tak nak bagi anak tengok contohnya media sosial, rasa tak patut. Tapi bila kita bagi, apa kesan dia? Kesan dia akan melibatkan lambat solat. Satu yang kadang-kadang ada sampai tak solat pun ada kerana terlalu ghalib, terlalu asyik dengan apa yang dipegang dengan gadget-gadget yang ada. Jadi inilah di antara perkara yang dapat kita kongsikan pada malam ini tuan-tuan. Yang mudah-mudahan perkara yang kita bincang ini dapat memberikan sedikit sebanyak maklumat dan juga kesedaran pada kita semua untuk kita mengambil langkah-langkah yang perlu, yang bagaimana kita nak ubah situasi yang ada sekarang yang ramai tak solat menjadi orang yang lebih prihatin terhadap solat, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu saja perkongsian kita untuk malam ini, mudah-mudahan ada kebaikannya. Yang baik daripada Allah SWT yang Maha Quran al-Karim saya minta maaf banyak-banyak. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.